Nak sedut air bertakun seperti air perigi, air lokeh, nak guna pump yang jenis submersible macam ni. Boleh ke tak best? Kalau ikut kita tak berapa nak recommend pump air model ni sebabnya dia hanya untuk air bersih sahaja. Jadi kalau contohlah perigi ataupun lokeh air habis tu, bersih tak ada macam sampah sara ataupun yang pasir tu, boleh pakai pump submersible ni deh. Ni brand Hyundai. Untuk pump brand Hyundai ni dia punya power 250 watt dan boleh tolak sejauh 60 meter kalau mendatar, tapi kalau contoh meninggi ataupun negak 6 meter sahaja. Dan untuk backflow pump ni adalah 75 liter sebenarnya, lagi kecil berbanding pump air submersible yang biasa tu. Untuk outlet pump ni dia menggunakan saiz 1 HC. 1 HC ni kalau poli 32 mm. So kalau abang nak pakai pipe poli 25 mm, abang perlu poli FTA ni untuk convert daripada 1 HC kepada 3 suku. Kalau tak boleh pakai pipe poli, boleh pakai reducer dia ni sebab dia boleh sama pipe yang lagi kecil. Ini saya teratas lagu mana dia punya bunyi. Boleh dengar? Tak apa dah. Dengar kat aku dah dekat dah. Okay, saya letak mic dekat dengan ni. Untuk pump submersible brand Hyundai ni kita ada 5 jenis. Yang pertama adalah yang jenis auto, dia ada flat switch dekat gini. Lepas tu yang kita review tadi yang manual, yang besar sikit, yang model ni. Yang ni dia punya max flow 150 liter seminit dan dia punya outlet lagi besar lah, 1.25 HC. Tapi kalau abang nak lagi molek, abang ambil lah model hot jenis gini deh. Hyundai Service Water ni. Hot ni lagi molek lah untuk air yang lagi kotor. So, jangan lupa like kami, share dan follow kami tu Kamat. Dan ingat Kamat pakai pump air anda.